AI ni memang ada di mana-mana kan? Tapi, apa sebenarnya yang buat ia meletup macam ni? Bukan sekadar hype atau tajuk berita tau. Ada kuasa yang lebih besar di sebaliknya yang sedang membentuk masa depan kita semua. Jadi hari ni, jom kita bongkar enjin sebenar di sebalik revolusi AI ni. Daripada chip kecil dalam server sampailah ke percaturan geopolitik dunia. Okey, untuk faham gambaran penuh, kita kena tengok dari 4 sudut utama. Mula-mula, kita akan sentuh pasal permintaan kuasa komput yang tak pernah cukup. Lepas tu, kita tengok pula pertembungan idea tentang AI ni. Mana satu yang betul? Seterusnya, kita akan selami lompatan teknologi yang wow, gila-gila punya besar. Dan akhir sekali, macam mana semua ni berkait dengan percaturan kuasa besar dunia, Amerika Syarikat dan China. Baiklah, jom kita mulakan. Asas kepada semua cerita AI ni sebenarnya satu je, kehausan yang melampau untuk kuasa. Kuasa pengkomputeran. Dan ini soalan paling besar yang semua orang tanya kan? Adakah ledakan AI ni betul-betul real deal ataupun kita cuma tengah berada dalam satu lagi gelembung teknologi yang tunggu masa nak meletup? Memang mudah untuk kita jadi sinis. Kita dengar macam-macam cerita kan? Ada kajian kata AI untuk bisnes ni tak menjadi pun. Jadi mulalah orang cakap pasal gelembung AI. Tapi, kalau kita selak sikit tirai tu dan tengok apa yang betul-betul berlaku, ceritanya sangat berbeza. Realitinya, ada satu perlumbaan global yang memang terdesak untuk dapatkan kapasiti pengkomputeran yang sangat terhad. Jadi, siapa sebenarnya yang berebut-rebut ni? Bukan setakat nama-nama besar macam OpenAI je tau. Bayangkan, ada berpuluh-puluh ribu syarikat startup AI kat luar sana. Setiap makmal penyelidik kat universiti, setiap pasukan R&D dalam syarikat-syarikat besar, semuanya, mereka semua tengah kejar benda yang sama dan barangnya tak cukup untuk semua orang. Dan semua ini berpunca daripada satu perubahan besar dalam cara kita berfikir. Dulu, kita mencari maklumat. Sekarang, kita nak jawapan. Fikirkan macam ni. Seorang doktor tak ada masa nak baca berpuluh-puluh jurnal kajian. Dia nak jawapan yang dah dirumuskan sekarang juga. Perubahan daripada mencari kepada mendapat jawapan inilah yang perlukan enjin AI yang luar biasa berkuasa. Bila permintaan dah jeli macam ni, mestilah timbul soalan besar kan? Adakah semua kuasa ni sesuatu yang baik? Ini membawa kita ke medan pertempuran seterusnya. Bukan pertempuran fizikal, tapi pertempuran idea tentang AI. Okey, bayangkan macam gelanggang tinju. Di satu sudut, kita ada doomers atau golongan pesimis. Mereka ni risau sangat bagi amaran tentang ancaman AI yang boleh musnahkan kita, yang mungkin terlepas dari kawalan. Tapi, di sudut lagi satu, kita ada golongan optimis. Mereka pula nampak AI ni sebagai kunci untuk selesaikan masalah paling besar manusia, dari penyakit sampailah ke perubahan iklim. Ada satu petikan menarik yang betul-betul gambarkan perbezaan dua kumpulan ni. Bunyinya lebih kurang macam ni. Orang pesimis ni selalunya nampak bijak masa sembang-sembang kat parti. Tapi orang optimis ni lah yang sebenarnya memacu kemanusiaan ke harapan. Dalam kan? Tapi ada bahayanya kalau naratif ni tak seimbang. Bayangkan kalau 90% perbualan kita pasal AI ni hanyalah tentang ketakutan. Secara ironinya, ia mungkin akan menakutkan pelabur-pelabur yang kita perlukan untuk membina AI yang lebih selamat dan terjamin. Macam kereta lah kan? Kita tak jadikan kereta lebih selamat dengan haramkan terus. Tak, kita cipta beg udara, kita cipta sistem brake ABS. Prinsip yang sama boleh diguna pakai kat sini. Jadi, kalau golongan optimis nak menang dan bina masa depannya lebih baik, mereka perlukan tools yang betul. Dan tools yang bakal tiba ni, skalanya memang tak pernah kita bayangkan sebelum ni. Lupakan pasal penambahbaikan sikit-sikit macam 10% ke, 20% ke. Kita sekarang tengah bercakap pasal lonjakan prestasi sebanyak 1000 kali ganda. 1000x. Cuba bayangkan sekejap apa yang kita boleh buat dengan kuasa sebanyak tu. Macam mana boleh jadi sampai 1000x? Inilah kuasa pertumbuhan eksponen. Chip generasi akan datang, contohnya MI455, bukan setakat lebih baik sikit. Tak, ia 10 kali ganda lebih berkuasa dari yang sebelumnya. Dan generasi selepas tu, 10 kali ganda lagi. Jadi dalam beberapa generasi chip je, kita dah sampai ke angka 1000 kali ganda tu.
Nak bagi anda faham betapa hebatnya benda ni, satu chip IMI 455 ni ada 320 bilion transistor. 320 bilion! Itu lebih 30 kali ganda dari jumlah bintang dalam galaksi Bima Sakti kita. Semua tu dimuatkan atas keping silikon yang kecil, menggunakan teknologi yang sangat halus sampaikan ia hampir mencecah had fizik. Dan jangan fikir ini cerita 10 tahun akan datang. Tak. Peta jalan ni dah ada depan mata kita. Chip generasi pertama dah pun keluar. Lompatan seterusnya akan berlaku dalam masa 2 tahun je lagi. Dan yang seterusnya sejurus selepas itu. Kelajuan macam ni memang tak pernah kita saksikan dalam sejarah teknologi. Kenapa kita perlukan kuasa gila-gila macam ni? Sebabnya mudah. Permintaan takkan berhenti. Jumlah pengguna AI di seluruh dunia dijangka akan melonjak 5 kali ganda kepada 5 bilion orang dalam masa 5 tahun. 5 bilion! Dan setiap seorang daripada mereka perlukan kuasa pengkomputeran ni. Tapi, semua chip dan kod ni tak wujud dalam bubble dia sendiri. Ia wujud di tengah-tengah persaingan geopolitik yang sangat sengit. Dan ini membawa kita ke bahagian terakhir kupasan kita, hubungan antara Amerika Syarikat dan China. Mesti anda selalu dengar perkataan ni kan? Decoupling ataupun pemisahan. Maksudnya, idea yang mengatakan dua kuasa besar dunia iaitu AS dan China boleh dan patut putuskan hubungan ekonomi mereka sepenuhnya, terutamanya dalam bab teknologi. Tapi realitinya sangat berbeza. Idea yang dua ekonomi gergasi dunia yang dah saling berkait rapat boleh dipisahkan macam tu je, macam kata sumber kami, ia langsung tak masuk akal. Hubungan AS China ni sebenarnya satu paradoks. Di satu pihak, mereka adalah pesaing strategik yang hebat, berebut untuk jadi nombor satu dalam teknologi dan pengaruh global. Tapi pada masa yang sama, mereka juga rakan kongsi ekonomi yang saling memerlukan, terikat dalam rantaian bekalan yang sama. Anda tak boleh pisahkan kedua-dua peranan ni. Jadi, jalan penyelesaiannya bukanlah pemisahan total yang drastik, tapi satu pengurusan hubungan yang lebih bijak atau nuans. Maksudnya apa? Maksudnya, kena akui yang mereka saling bergantung, tapi pada masa yang sama, kedua-dua negara perlu kuatkan keupayaan dalaman masing-masing. Ia tentang menguruskan persaiman dengan cara yang membina, sebab kestabilan hubungan ini penting untuk satu dunia. Jadi, kita dah lihat semuanya. Daripada permintaan yang tak terhingga, kepada pertembungan naratif, lompatan teknologi 1000 kali ganda dan percaturan geopolitik. Semuanya bertumpu pada satu titik. Dan bila AI jadi 1000 kali ganda lebih berkuasa, soalan itu kembali kepada kita, kepada anda. Naratif mana yang akan anda pilih untuk membina masa depan? Adakah naratif ketakutan atau naratif kemajuan? Sebab pilihan itulah yang akan menentukan segala.